Hello Besti, hari ini kita akan sediakan satu menu yang sangat sedap iaitu ikan sarden masak lemak. Mula-mula kita kisarkan bawang merah, cili padi, bawang putih, halia menggunakan sedikit air sehingga lumat. Tuangkan ke semua bahan kisar, letakkan serai yang telah diketuk dan masukkan serbuk kunyit. Gaul sebati. Renihkan sehingga sedikit kering dan masak. Kemudian masukkan santan. Saya menggunakan santan kotak sahaja. Kalau ada santan segar lagi sedap ya. Masukkan air untuk dijadikan kuah. Masukkan garam, serbuk perasa dan gula secukupnya. Masukkan kacang buncis. Kalau nak gantikan dengan kacang panjang juga boleh ya. Kemudian masukkan sardin. Saya guna 2 tin kecil sardin tapi sosnya saya gunakan 1 tin sahaja. Pastikan gaul selalu supaya santan tidak pecah. Biarkan renih untuk seketika. Sardin masak lemak sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba!